Saya bila tengok ibu-ibu tunggal ni, saya nak sebut satu hal lah. Untuk diri saya juga. Manusia, bila kita mai umur 70, 80, yang ni ada ni muda-muda lagi, saya tengok macam 20-an. Tapi saya 20-an yang baki, 70-an yang 60. Tak banyak perkara yang berbaki. Di sudut kita harapan, kalau muda-muda dulu mungkin nak segak lebih sikit. Bukan salah kan, nak beli baju pun lebih sikit. Banyak benda. Tapi bila mai dah tua tu, orang ajak apa, hampa pi lah. Kan? Banyak harapan yang sudah hilang. Hatta orang-orang yang tumbuh, orang-orang yang ambitious. Sometimes when you achieve at certain level of age, you feel like nothing to achieve. Sekarang 70 ataupun bukanlah 60. Bila main pencen tu 60 sihat lagi. Tapi dia kata tak ada pencapaian ada nak buat. Duduk di rumah. Tak mau pergi mana, tengok cucu. Saya bukan kata salah. Tapi saya nak bagi tahu satu hal pada diri saya. Apa yang agama buat ialah agama memasukkan dalam diri kita suatu perjuangan yang tak pernah selesai sehingga kita mati. Lagi tua, lagi teruk perjuangan itu. Kena kita sungguh-sungguh. Iaitu perjuangan supaya pengakhiran kita ini di syurga, bukan di neraka. Semua kita kena berjuang untuk itu. Quran kata, kullu nafsin za'iqatul maut. Innama tuwaffawna wujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilatil jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua jiwa akan merasai mati. Kamu hanya dibalas dengan sempurna amalan kamu pada hari kiamat. Sesiapa yang selamat dari neraka masuk ke dalam syurga, dia berjaya. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan yang menipu. Baru ni pun saya baca ayat ni juga untuk ingat diri saya. Jadi mufti ke, jadi Perdana Menteri ke, jadi maharaja ke, presiden ke, belum tentu berjaya. Gaji 100,000, setengah orang ada gaji, kawan-kawan, sebulan 3-4 juta pendapatan. 10 juta pada kawan-kawan kita. Belum tentu berjaya. Orang yang berjaya, yang duduk di bandar ke, yang berpendidikan tinggi ke, Tuhan kata bukan yang tu. Pengukur berjaya. Pengukur berjaya ialah sesiapa yang selamat dari neraka, masuk ke dalam syurga. Kalau nak bersaing duit banyak, tentu tak boleh dah kita. Nak bersaing muka handsome, bukan sama. Nak bersaing anak siapa, dia anak orang besar, kita anak orang kecil, bukan pilihan kita. Nak bersaing negeri mana, bangsa apa, bukan pilihan kita. Tapi Allah bagi satu persaingan. Kalau nak kata persaingan, satu perlumbaan yang semua kita masuk. Dan semua kita setara peluangnya. Iaitu persaingan ataupun perlumbaan untuk masuk ke dalam syurga. Jadilah siapa pun, berakhirlah dengan pangkat Tan Sri, Tun, Doktor, Profesor, kalau masuk neraka tak berjaya. Makcik kantin ke, tukang sapu tepi jalan ke, tapi kalau masuk syurga, berjaya. Dan syurga la ainun ra'at, wala uzunun sami'at,
wala khatara ala qalbil bashar, mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, tidak pernah terlintas dalam jantung hati, dalam igawan manusia. Dia punya keindahan. Satu orang hamba yang paling derita di dalam dunia, asyaddan nasu bu's, kata dalam hadis, manusia yang paling dahsyat derita dalam dunia. Mungkin dulu dia lah yang paling susah, dia lah yang paling dihina, dia lah yang paling tak sihat, dia lah segala apa. Allah kata Allah ambil dia. Allah masukkan di dalam syurga. Farumisaf, Allah masuk dalam jannah, ghamsan, sekali masuk saja. Masuk, tarik keluar balik. Tanya, ya fulan, hal marrat bika minal bu'siqat? Wahai fulan, setelah dia masuk seketika, wak keluar, wahai fulan, kau pernah derita dulu? Dia kata, lah, aku tak pernah derita. Hanya sekali celupan di dalam syurga, terlupa segala derita. Nabi kata ambil orang yang paling bahagia, paling mewah lah, bukan bahagia, paling dalam dunia ni segala benda dia dapat. Segala nikmat lah, perempuan ke, harta ke, kekayaan. Dimasukkan ke dalam neraka. Satu kali celupan. Ditanya dia, kau pernah rasa kebahagiaan? Minan ni'ami qad. Kau pernah rasa nikmat? Dia kata, aku tak pernah. Lupa. Kerana dahsyatnya neraka. Di dunia ni mungkin orang nampak kita lekeh. Mungkin kita pun orang biasa-biasa saja. Hidup pun taklah nampak macam mewah orang lain. Tetapi kalau kita berjaya masuk syurga, ia adalah kejayaan. Sebab itu tua macam mana pun, umur macam mana pun, sakit macam mana pun, susah macam mana pun, perjuangan nak masuk syurga tak pernah tamat. Maka berjuanglah kita semua. Saya berjuang, tuan-tuan berjuang. Saya pandai cerita je. Belum tentu pandai buat. Mungkin tuan-tuan perempuan lebih berjaya. Boleh buat. Dan kita semua doa pada Allah. Setiap hari mesti doa. Ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga. Jauhkanlah aku daripada neraka. Sebelum kita bagi salam tu, kita doa apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya Allah, minta pelihara daripada neraka jahannam. Minta pelihara daripada azabku kubur. Minta pelihara daripada fitnah masa hidup dan mati. Dan minta pelihara daripada fitnah Dajjal. Setiap hari solat. Dan saya berpesan pada diri saya dan semua yang ada, tolong pesan pada anak-anak kita, walaupun dah buat dah, jangan tinggal solat. Kalau orang tak solat, tak tahulah, dia kata dia tu puasa tapi tak semayang. Mungkinlah juga. Tapi kalau semayang pun dia tak semayang, mungkinlah zahir dia puasa. Tapi dia puasa ni kerana Allah Ta'ala, macam saya kata tadi lah. Mungkin dia puasa lah, kita sangka baik, tapi taklah mustahil kalau dia tak semayang. Masa time orang tak ada, dia pun tak puasa lah, dia puasa depan kita lah. Kalau dia puasa lillahi ta'ala, tentu dia akan salat. Kerana itu juga perintah Allah Jalla wa'ala. Bukanlah kata tak sah, tapi maksudnya pesanlah ke anak-anak kita, cucu-cucu kita yang ada di rumah tu, semayang, salat. Salat akan membentuk diri kita. Salat yang betul. Belajar salat. Di Perlis ni, kita doa ajak salat. Ni jom Ramadan, Ustaz
Sirah sebut tadi ni, Ustaz Sirajuddin sebut ni, kita main di Masjid Alwi. Dari semalam saya jumpa daripada Putrajaya, daripada mana, semua dah main dah. Sewa habis dah sebulan kat Perlis ni. Kerana nak ikuti program daripada pagi sampai dah buka puasa bulan Ramadan di Perlis. Tiba-tiba kita hak duduk kat Perlis ni tak tahu apa. Jumpa-jumpa kerja duduk di bazar Ramadan. Tiap-tiap petang dia tawaf. Aku bazar tu tak pergi. Aku bazar masjid tak sampai-sampai juga. Minta mudah-mudahan tak begitu. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.